Nurjamia Kristina dan ini TV PSS SK Parit Mahang. Saya kini berada di Dewan Terbuka SKPM sempena program Galakan Membaca dengan kerjasama Smart Mobile Library PPAS. Bersama saya kini Encik Nik Azmani bin Tuan Husin yang merupakan pembantu pustakawan PPAS. Assalamualaikum Cik Nik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi ditemu bual. Sama-sama. Boleh Encik tolong jelaskan sedikit tentang program hari ini? Okey. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Sekolah Kebangsaan Parit Mahang kerana sudi menjemput kami untuk datang ke sekolah pada hari ini. Tujuan kami datang hari ini adalah untuk sama-sama kita menjayakan program Galakan Membaca pada tahun 2025 ni untuk siri 1. Saya ada dengar juga ada siri 2 pada bulan September kalau tak silap saya. Dan juga program hari ini sebenarnya sangat-sangat baguslah untuk anak-anak, untuk pelajar-pelajar di sekolah ni. So minta kerjasama daripada anak-anak, rebutlah peluang ni untuk membaca. Terima kasih. Jadi apakah hasil Encik harapkan daripada program ini? Okey, besarlah harapan saya sekiranya pelajar-pelajar sekolah ni dapat rebut peluang, turun beramai-ramai, ikut kelas, datang ke perpustakaan bergerak ni ataupun kita panggil Smart Mobile Selangor Library. Dan juga kita bukan hanya bawa buku-buku je ke sini, kami juga ada bawa mini game seperti carom, chess dan robotik dan juga 3D printing. Matlamat program ni adalah untuk memberi galakan kepada pelajar-pelajar sekolah ni untuk lebih kepada membaca buku. Baik, terima kasih Cik Nik. Sama-sama. Itu sahaja untuk hari ini dari saya Nurjamia Kristina, TV PSS SK Parit Mahang.